Baru-baru ini viral dalam Facebook tentang seorang penjual emas yang nak jual emas dia, maka diletakkan satu iklan dalam Facebook dan ada orang nak beli emas tersebut. Sekarang dia telah pun terperangkap dalam scam tiga segi. Mari saya terangkan apakah modus operandi bagi scam tiga segi tersebut. Baik, katakanlah anda ada emas 5 dinar daripada Public Gold dan anda nak jual emas ini. Anda tahu apabila nak jual di kedai emas biasa, anda akan dapat dengan harga yang lebih murah sedikit. Jadi, anda nak cari individu mana yang sanggup untuk beli 5 dinar ini dengan harga yang lebih tinggi sedikit. Maka anda iklankan dan ada orang tengok. Di situ dia akan hubungi anda dan katakan berminat untuk beli 5 dinar tersebut dengan harga yang tinggi sedikit daripada harga market. Di tempat perjumpaan yang ditetapkan, datanglah seorang yang ingin membeli emas tersebut. Anda ingat, itulah orangnya. Tetapi, orang tersebut juga telah pun di-scam oleh scammer yang tadi juga. Maka anda serahkan emas anda ini, kemudian pembeli itu tadi masukkan duit ke dalam akaun scammer tersebut. Oleh kerana pembeli tadi telah pun masukkan dalam akaun scammer tersebut dan anda telah pun serahkan emas ini, maka anda tidak boleh buat apa-apa lagi kerana sudah tentulah pembeli itu tadi tidak akan refund duit tersebut kerana dia telah pun bayar kepada scammer itu tadi. Jadi, kesimpulannya, kedua-dua di antara penjual dan juga pembeli ini telah pun terkena. Dan yang paling untung, scammer itu tadi dapat duit atas angin sahaja. Sebab itulah tempat yang paling sesuai kalau anda nak jual emas anda, tolonglah jangan jual kepada individu, anda akan terdedah kepada scammer. Tempat yang paling bagus ialah tempat yang anda beli emas tersebut tadi. Kalau dengan Public Gold, anda jual balik saja kepada Public Gold. Malah Public Gold jamin untuk beli emas keluaran Public Gold walaupun patah, kemek dan cala sekalipun.